أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, anak-anak sekalian. Pada hari ini, cikgu ingin mengajar berkenaan dengan pelajaran tajwid yang bermula dengan tajuk yang pertama, iaitu hukum alif lam ataupun dikenali sebagai hukum alif lam ta'arif. Sebelum cikgu menyambung penyampaian pengajaran kita ni pada hari ini, sama-sama kita ni renungkan. Objektif cikgu pada hari ini ialah di akhir pembelajaran, murid dapat membaca kalimah Al-Quran dan mendeteksi hukum alif lam qamariyah dengan baik. Antara intisari pelajaran kita ni pada hari ini, ingin sekali cikgu terapkan penerapan akhlak, iaitu memperbaiki bacaan Al-Quran bersamaan juga dengan memperbaiki akhlak kita ni sendiri. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, marilah kita ni sama-sama mengikuti apa ada dalam tajuk alif lam ta'arif. Yang pertama sekali, hukum alif lam ta'arif ini terbahagi kepada dua bahagian, yang mana bahagian yang pertama dipanggil sebagai alif lam qamariyah dan yang kedua ialah alif lam syamsiyah. Lagi sekali cikgu ulang, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Kedua-dua ini adalah bahagian-bahagian dalam hukum alif lam ta'arif. Baiklah, kita ni memasuki dengan bahagian yang pertama dalam hukum alif lam ta'arif, iaitu alif lam qamariyah. Lagi sekali, alif lam qamariyah. Qamariyah berasal dari perkataan qamarun yang bermaksud bulan. Dengan keterangan yang lebih jelas lagi, alif lam qamariyah ialah apabila alif lam ta'arif bertemu dengan salah satu daripada huruf qamariyah. Apa dia huruf-huruf alif lam qamariyah itu? Adapun huruf-huruf alif lam qamariyah itu ada 14 huruf, iaitu alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Kesemua sekalian ni adalah tergolong dalam huruf-huruf alif lam qamariyah. Selain daripada huruf yang bercerai-cerai ini, boleh dicantumkan menjadi satu rangkai kata untuk memudahkan anak-anak menghafal kesemua sekali 14 jumlah huruf tersebut. Apa dia rangkai katanya? Rangkai kata untuk alif lam qamariyah berbunyi ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Bagaimanakah cara bacaan alif lam qamariyah di dalam Al-Quran? Adapun cara bacaan alif lam qamariyah apabila kita ni berjumpa kalimah alif lam itu dalam kalimah Al-Quran, maka wajiblah dinyatakan bacaan lam yang bertanda sukun. Sukun sini bermaksud tanda mati, dengan hujung lidah diangkat pada gusi gigi sebelah atas. Sebagai ilmu tambahan untuk anak-anak sekalian, alif lam qamariyah ini juga mempunyai nama selain daripada alif lam qamariyah. Apa dia? Alif lam qamariyah
juga dinamakan ataupun dikenali sebagai izhar qamariyah. Izhar qamariyah. Baiklah anak-anak, cikgu harap kamu semua sekali faham apa yang dimaksudkan dengan alif lam qamariyah serta dapat menghafal huruf-huruf alif lam qamariyah. Dan diteruskan lagi dengan bahagian yang kedua. Bahagian hukum alif lam ta'rif yang kedua dinamakan alif lam syamsiyah. Bahagian yang kedua dalam hukum alif lam ta'rif iaitu alif lam syamsiyah. Kenapa dipanggil sebagai syamsiyah? Syamsiyah berasal dari perkataan syams, iaitu matahari. Sama seperti dengan alif lam qamariyah, ada keterangan lebih lanjut lagi apa yang dimaksudkan dengan alif lam syamsiyah. Di sini, alif lam syamsiyah bermaksud apabila alif lam ta'rif bertemu dengan salah satu daripada huruf syamsiyah. Seterusnya lagi, huruf alif lam syamsiyah juga mempunyai 14 huruf. Mempunyai 14 huruf. Apakah huruf-hurufnya? Huruf-hurufnya terdiri daripada ta, tha, sad, ra, ta, dad, zal, nun, dal, sin, za, zai, shin, lam. Jumlahnya ialah 14 huruf. Sama seperti dengan alif lam qamariyah, cikgu ingin sekali menerangkan cara bacaan alif lam syamsiyah. Bagaimanakah cara bacaan alif lam syamsiyah apabila kita ni berjumpa di dalam kalimah-kalimah Al-Quran? Cara bacaan alif lam syamsiyah itu ialah wajib diidghamkan tanpa dengung. Wajib diidghamkan tanpa dengung. Maksud idgham di sini, kita ni wajib memasukkan bunyi lam atu kepada huruf seterusnya, tetapi tidak dapat dibaca dengan dengung. Alif lam syamsiyah juga dinamakan sebagai idgham syamsi. Idgham syamsi. Kenapa ia dipanggil sebagai idgham syamsi? Kerana cara bacaannya lebih kurang seperti hukum idgham. Seterusnya, cara ketanikan mau tahu alif lam syamsiyah itu dibaca di dalam kalimah Al-Quran, kata ni lihat huruf alif lam berjumpa dengan huruf salah satu daripada huruf 14 itu. Perbezaan antara alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Yang ini sekadar untuk pengetahuan luar anak-anak sahaja. Adapun alif lam qamariyah, yang pertama, cara ketanikan mengenal hukum alif lam qamariyah di dalam Al-Quran, iaitu di atas huruf lam ada bertanda sukun. Maksud di sini sukun ialah tanda mati. Seperti yang anak-anak lihat sekalian di sana, cikgu paparkan perbezaan antara alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Seperti tadi yang cikgu sebutkan, alif lam qamariyah di atas huruf lamnya ada tanda sukun. Ada tanda sukun. Manakala alif lam syamsiyah di sana tidak ada tanda sabdu di atas huruf lam. Tetapi tanda sabdu itu kedudukannya berada selepas huruf lam. Oleh kerana itu,
Seperti yang kamu lihat di sana, tanda sabdunya kedudukannya bukan berada di atas lam, tetapi tepi sebelah kiri huruf lam. Lagi sekali, ingin cikgu tekankan di sini, alif lam syamsiah di dalam kalimah Al-Quran, kita mendapati alif lam tidak ada tanda sukun, yakni tanda mati di atas lam. Tetapi di atas huruf syamsiah ada tanda syaddah. Syaddah di sini bermaksud tanda sabdu. Sebelum cikgu akhiri pembelajaran kita ni pada hari ini, cikgu ingin memperlihatkan ataupun mendemonstrasikan bagaimanakah cara sebutan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Cara membunyikan hukum izhar qamariyah ataupun lebih dikenali sebagai alif lam qamariyah di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba lihat pada warna biru di sana. Al-Basir. Cikgu jelaskan dan cikgu nyatakan bunyi alif lam itu. Dan seperti yang kamu lihat, di atas huruf lam itu ada tanda sukun. Sama juga dengan kalimah sebelahnya, iaitu Al-Ghafur. Al-Ghafur. Idgham syamsiah, cara kita ni membunyikan apabila kita ni membaca Al-Quran, di sana seperti yang kamu lihat, di atas huruf lam tidak ada tanda sukun, tetapi ditukar dengan tanda sabdu di sebelah huruf lam. Cara membunyikannya ialah wasyamsi. Wasyamsi. Cikgu tidak nyatakan bunyi alif lam itu, tetapi cikgu masukkan kepada huruf selepas lam itu. Ataupun di sana cikgu bagi contoh, Assalamu. Assalamu. Cikgu harap anak-anak semua dapat mengikuti syarat sebutan cikgu alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiah dengan baik. Dan sebelum cikgu akhiri sisi pembelajaran kita ni pada hari ini, ingin cikgu sama-sama menyuruh anak-anak untuk membuka kitab Mushaf Al-Quran, sama-sama mendetek ataupun mencari manakah kalimah yang mengandungi hukum alif lam qamariyah dan hukum alif lam syamsiah berdasarkan keterangan yang cikgu paparkan sebentar tadi. Cikgu harap anak-anak semua dapat mengikuti sesi pembelajaran pada hari ini dengan baik. Baiklah, cikgu sudahi dengan tutup dengan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cikgu akhiri dengan kalam Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.